Saya dah standby 2 biji lampu mini ni untuk kecemasan. Sebab lampu ni korang boleh simpan mana-mana. Sebab saiz kecil, mudah untuk selip mana-mana. Simpan, bila waktu kecemasan korang boleh pakai. Yang ni lampu mini yang jenis rechargeable. Lampu ni walaupun kecil tapi dia ada banyak mood cahaya. Dia ada 2 lampu. Sini dengan atas ni. Lampu ni, kalau korang tekan sekali dia akan nyala terang macam ni. Yang ni mood yang paling terang. Kalau korang tekan lagi sekali dia akan nyala malap sikit. Kalau tekan lagi sekali dia akan nyala mood kecemasan. Dia akan klik-klik macam ni. Kalau korang hold lama dia punya switch bahagian sini akan nyala. Dia akan nyala warna oren macam ni. Yang ni pun sama, dia ada banyak mood cahaya. Dan kalau korang tengok dia ada screen battery indicator dekat bahagian sini. Yang ni mudah sikit bila ada indikator macam ni sebab korang boleh tahu bila nak charge, bila tengok dekat sini boleh tahu bila bateri low. Bahagian kepala ni korang boleh adjust pusing-pusing macam ni tau. Suluh depan macam ni boleh, suluh atas macam ni boleh sebab dia boleh pusing-pusing macam ni. Memang sangat fleksibel. Lampu ni pula mudah untuk gantung mana-mana. Dia ada bagi magnet yang sangat kuat dekat bahagian bawah dan satu tempat penyangkut bahagian bawah sini. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang ada banyak mood cahaya, ada magnet yang boleh gantung kuat, boleh pusing dia punya kepala, korang boleh check lampu ni dekat link video. Walaupun saiz kecil tapi padu. Mudah untuk simpan mana-mana.